yang dah tengok video-video yang lepas, aku dah upgrade, boleh kata stage 1 lah. Stage 1 untuk S-Max aku, CVT, exhaust, total body. So hari ni aku dekat AR Scooter Shop untuk kita upgrade lagi lah S-Max aku ni. Kita nak tune, kita dah upgrade exhaust, dah upgrade total body. So nak kena upgrade tuning dia lah, bagi minyak dengan angin dia cantik. Motor dah masuk dyno. Lagi kita buat testan dulu untuk run dia punya test map, nanti baru tuning kan. Kita tengok dulu apa power. Aku tak expect tinggi lah, mungkin dalam 17, 18 ataupun 19 lah. Mungkin after tune mungkin boleh dapat 20 lah. Boleh dapat 20 lah. Okay, alhamdulillah berjaya kita capai 20 horsepower dengan standard engine. Cuma pemain recommend untuk tukar puli lah, puli tak ngam. Okay, dah siap pasang dah. Dah siap dyno, dah siap tune. Cuma tune ignition, adjust minyak dengan
Initial dengan tu je lah yang boleh adjust pun. Kedua ni dah adjust, dah fuel ratio semua dah cantik. Ada peningkatan sikit lah, cumanya ada isu tadi sebab puli aku dah makan. Dia dah ada melongkang sikit, dah ada berparit sikit. So dia ada power drop sikit dekat tengah-tengah. Dan nak sampai ujung sebelum dia koyak habis tu dia ada drop sikit lah. Tapi overall tadi tengok fuel ratio cantik dalam 12, 13 macam tu lah. Horsepower dapat 20 horsepower. Alhamdulillah memang target aku lebih kurang 20 horsepower. Itu kalau boleh tukar puli. Kalau tukar puli aku rasa boleh, insyaAllah boleh dapat 21 kot macam tu. Cuma nanti kita nak play around dengan dia punya apps lah. Okay, so AirRacer ni dia boleh connect dengan apps through wifi saja. Tuner aku pun dah bagi tahu ada beberapa function features yang dia dah unlockkan sekali. So nanti kita play around lah. Mana yang boleh adjust, dia ada lah timing kuda lah, apalah, rubber, boleh adjust temperature yang boleh on untuk kipas, boleh check ignition, boleh check, adalah beberapa lagi benda yang boleh adjust. Tapi tadi aku tak nak kacau dulu dia punya fuel ratio dengan minyak apa semua, aku tak nak kacau lah, sebab tu dia dah set tadi. Tapi beza lah respon pick up dia. Respon pick up memang terasa. Power delivery dia smooth lah. Sebelum ni dia ada sedikit lag sikit tadi masa kita bawa. Ni power dia ada buka ada. Especially kat bawah lah. Dekat atas kita tak boleh nak test sangat. Itu memang nak kena masuk highway lah. Tapi overall okay lah. Memang sedap. RPM pun cepat naik lah. Laju. Tadi atas dyno dapat dalam 15 lebih lah. Tapi tu atas dyno lah, tak apa, ada rintangan angin kan. So hopefully kalau atas highway dapat 145 ke, nasib dapat 15 pun cantik lah. Tapi sebenarnya kita bukan nak kejar top speed. Kita nak supaya dapat top speed tu cepat dan boleh maintain. Tu je penting. Power. Padu. Okay, dekat skrin ni ada beberapa skrin lah. So ni 1, ni 2 dan ni 3. So kat sini kau boleh tengok engine temperature, voltage, map berapa pakai, berapa RPM, semua boleh tengok lah detail kat sini. Dan selain daripada tu, dia ada a few functions untuk kau setting. Okay, kat sini ada fuel, spark, engine, vehicle dan juga aksesori. Tapi ada yang lock, ada yang tak unlock. Yang kita dah unlock lah. So basically yang korang boleh set adalah fuel base. Okay, fuel adjustment. Kat sini kau boleh setting lah. Kat mana yang kau rasa perlu ada tambah minyak apa semua. Ni kita dah set, kita tak nak kacau. Injector angle ni lock. Temperature component pun lock. Crank lock. Target AFR lock. Target AFR pun boleh. So kau boleh set terus minyak yang kau nak pakai dan juga berapa banyak fuel ratio yang kau nak set lah. Okay, so dia akan auto adjust kat situ. Next adalah spark. So kau boleh set ni ramble untuk timing kuda aku tak beli lagi. So untuk spark angle ni kau boleh set lah berapa banyak ignition kau nak tambah. Macam aku tambah dekat tuner tu lah. Tuner tu tambah dekat yang 111 ni lah. Okay, dia ada tambah sikit untuk bagi advance sikit dia punya timing. And then next adalah engine. So kau boleh set berapa banyak kau nak set idle RPM. So ni aku dah set. RPM limit pun boleh buka. So kat sini kalau yang mana ada cut tu kita boleh remove lah cut kat sini. Then next menu adalah vehicle. So ni kalau kau nak adjust speed gear ni, nak adjust kalau kata berapa banyak speed kau yang lari dengan actual GPS. So kita boleh set kat situ lah. Adjustkan je. Okay, fan adalah berapa temperature yang fan kau akan buka. Bila sampai dia temperature tu, biasanya kalau standard 104. Tapi ni kita boleh set ikut yang kita nak lah. So aku banyak ride jauh, biasanya aku akan pakai dalam 82 tu dah ok lah. Dia akan maintainkan temperature kau dekat bawah 82 je. Okay, speed limiter, TPS, traction control pun kau boleh adjust. Okay, dan accessory, quick shifter. Okay, ni quick shifter. Okay, so ni antara function-function je lah. So basically tu sajalah. Tapi function yang aku rasa paling aku pakai adalah selain daripada
minyak tu adalah yang ni lah, fan ni. Sebab aku banyak jalan jauh, so aku boleh set temperature kipas ni untuk on lagi awal. So engine tak adalah panas sangat. So try start. Okay, Alhamdulillah siap dah tuning, dah siap dyno, dah siap pasang apa semua. Target horsepower Alhamdulillah tercapai 20 horsepower. Dengan engine standard aku cukup berpuas hati lah. Nak kata tinggi sangat tu tak sangat, tapi boleh lah untuk engine standard. So next tengoklah macam mana kita pakai dulu. Dah kena gacun sebenarnya untuk up spec tadi 300, tapi tengoklah macam mana. Okay, alright, so jumpa lagi next video InsyaAllah.